Latihan sumatif soalan nombor 7. Raja di sebelah PQRS adalah semi bulatan berpusat di O dan berjejari JCM pun J, diberi panjang lengkuk PQQRRS. PQQRRS adalah sama, jadi ini sama, ini sama, so lengkuk dah sama. Hitung luas kosong korek. Jadi bila lengkuk sama, total 180 bagi 3 dapat 60. 60. Okey. Berikan jawapan dalam sebutan J. Alright, so maknanya J kita takkan tahulah. So untuk mencari luas belorek, cari luas tembering ni. Okey, luas tembering ni kena cari dululah. Luas tembering ni formula luas tembering. So luas tembering adalah luas sektor tolak dengan luas segitiga. Okay, so 60 kali pi bagi 180. 60 kali pi bagi 180. So sudut dia adalah 1.0472 rad. Jadi luas sektor 1/2 luas sektor 1/2 J kuasa 2 1.0472 rad ditolakkan dengan luas segitiga 1/2 J square sin 60. Okay. So hanya perlu kira je 1/2 didarabkan dengan 1.0472 dapat 0.5236 J kuasa 2 tolak sin 60 darab 1/2 dapat 0.4330 rad. J kuasa 2 itu luas tembering. Jadi kita tolakkan 0.5236 tolak 0.433 akan dapat 0.0906. So ada 2 darab 2 dapatlah 0.1812. Jadi kita dah dapat tembering ni. Now kita nak cari luas tembering yang besar. Jadi luas tembering yang besar. Ini tembering kecil ni tadi. Sekarang kita kena cari luas tembering yang besar ni. Okey, luas tembering yang besar. So luas tembering juga. Luas sektor yang besar. Luas sektor sama juga, luas sektor tolak luas segitiga, cuma dia yang besar. Jadi luas yang besar ni sudut dia adalah 60 tambah 60 dapat 120. Jadi 120 dalam rad tadi, rad ini 60 ni kan, kali 2 ni. Okey, kali 2 jadi 120 maknanya 1.0472 kali 2. 1.0472 kali 2 dapat 2.0944. Jadi luas sektor 1/2 J kuasa 2 2.0944. Itu sektor yang besar tolak dengan 1/2 J kuasa 2 segitiga ni putih ni J square sin 120. Jadi kira yang nombor saja
1/2 darab 2.0944 41.0472 tolak sin 120 darab 1/2 dapat sorry ni ada J kuasa 2. Okay, terus ni pun ada J kuasa 2 0.43301 J kuasa 2 tu tolakkan 1.0472 tolak 0.433 dia dapat luas tembereng yang besar adalah 0.6142 J kuasa 2. So nak dapat ni yang besar tadi tolak yang putih 2 ni yang kita dapat kat sini. Jadi luas berlorek tembereng yang besar 0.6142 J kuasa 2 jangan lupa, tolak tembereng yang kecil ada 2 ni 0.1812 J kuasa 2 tolak 0.1812 dapatlah 0.433 J kuasa 2 cm kuasa 2.